Hai, Desi di sini. Okey, saya nak komen sedikit mengenai seorang calon UMNO, calon yang dikenali lah, pernah menjadi MP Kota Belud, Datuk Rahman Dahlan merangkap timbalan pengurusi UMNO Sabah. Jadi semalam dia buat satu kenyataan yang bagi saya agak menggemparkan juga, di mana dia menarik diri daripada bertanding di DUN Tempasuk. Wow. Saya pun tak tahulah di mana Tempasuk tu. Jadi apa yang saya melihat ialah Datuk Rahman Dahlan ini dia ada karakter, pemimpin yang style, pernah tak tahulah dia pernah menjadi menteri ke timbalan menteri, saya kurang pastilah. Tetapi dia mempunyai aura lah. Kalau bagi saya lah, kalau UMNO Sabah orang kata apa, diberi pilihan yang Rahman Dahlan ini menjadi pengurusi Sabah, UMNO Sabah, saya rasa dia lebih orang kata apa, lebih cantik lah, lebih baik lah berbanding dengan Bung Mokhtar, Datuk Bung Mokhtar. Tadi pun saya ada tengok satu artikel yang mengatakan yang pembicaraan beliau bersama dengan isterinya mengenai isu Fekra ditangguh ke tahun depan. Wow, terbaiklah. Mungkin ialah nak menghadapi pilihan umum negeri di Sabah pada 29 hari bulan sebelah ini. Pembicaraannya disambunglah pada tahun depan. Tak apalah, itu rezeki dia. Kita bagi dia bertanding dululah. Jadi dalam isu Datuk Rahman Dahlan ini, saya melihat sebelum ini pun ada sedikit kontroversi lah di antara dia dengan Bung Mokhtar. Tak salah saya pada mesyuarat bahagian yang mana Datuk Rahman Dahlan menjadi ketua bahagian. Jadi dia ada menjemput Datuk Seri Zahid Hamidi untuk merasmikan, dan pada masa yang sama Haji Ji juga dia datang. Jadi Bung Mokhtar kurang selesa lah. Dia tak berminat kenapa pula nak jemput Haji Ji. Tapi itulah sebab Haji Ji adalah Ketua Menteri Sabah. Kebetulan ialah timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden UMNO datang, dia datang lah sebagai sahabat dalam gabungan kerajaan perpaduan, itu saja. Tetapi Bung Mokhtar ni memang dia geram sungguh dekat Haji Ji, kerana Haji Ji tidak menepati janji dia apabila mengangkat sumpah. Sepatutnya dia menjadi timbalan Ketua Menteri Sabah, tetapi lain pula yang diberi jawatan kepada dia. Wow. Jadi akibat daripada ini ialah sedikit dingin, dikit ke banyak ke itu saya kurang pasti, tetapi memang ada sedikit tidak orang kata apa, tidak senang antara hubungan kedua-dua pemimpin ini. Okey. Jadi ialah pilihan raya ni, PRN ni, siapa yang tak nak jadi calon, tuan-tuan? Lebih-lebih lagi calon untuk UMNO. Jadi apabila Rahman Dahlan ini menolak, banyak spekulasi yang timbul. Orang kata apa? Mengenai Rahman Dahlan ni tak nak jadi adun. Ada juga yang mengatakan dia tarik diri kerana penolakan akar umbi di DUN Tempasuk, kan. Sepatutnya dia mungkinlah kot Rahman Dahlan ini dia nak di DUN yang beliau pernah mewakili sebagai ahli parlimen, iaitu di DUN di Kota Belud, kan. Saya pun tak study lah DUN di setiap parlimen itu, kan. Tapi itulah apabila berlaku begini, sikit sebanyak dia memberi impak yang negatif, kan. Kenapa seorang calon yang dah senior diberi jawatan menarik diri, dan Bung Mokhtar sendiri dia pun tak kata apa pun. Kan, dia kunci mulut lah, kan. Bagi saya lebih baik kunci mulut daripada bercakap, kan. Kalau bercakap nanti macam-macam persepsi, macam-macam naratif baru yang akan timbul. Jadi
bagi saya senang saja. Mungkin Datuk Rahman Dahlan ini dia tidak berminat untuk menjadi adun. Kan? Dia lebih berminat untuk bertanding di kawasan Parlimen pada PRU yang ke-16 nanti. Kan? Itu yang saya nampak lah. Kan? Bagi dia, kalau dia menjadi adun, kalau setakat nak jadi adun biasa, atau mungkin juga dilantik sebagai kalaulah Barisan Nasional memenang kerusi yang banyak, kerana GRS dan BN mereka bertanding lebih kurang jumlah kerusi itu. Jadi kalau BN, UMNO memenangi kerusi yang banyak, kan, sudah pastilah kot Bung Mokhtar akan menjadi Ketua Menteri. Bagi saya, Bung Mokhtar ni walaupun dia ada kes di mahkamah, dia dah menjadi ahli parlimen, dah, ataupun ahli Dewan Undangan di Sabah ini dah lama. Kan? Walaupun kawasan dia itu, Kinabatangan itu tidaklah sehebat mana, semaju mana kan. Banyak juga orang kata jalan berlubang, air tak ada, elektrik terputus. Tapi dia masih lagi menjadi ahli parlimen dan masih lagi diterima sebagai wakil rakyat di Sabah. Itulah saya cakap tadi tu kan, keunikan di Sabah ini, rakyat Sabah mungkin di kawasan Parlimen, DUN, mereka lebih tertarik kepada pemimpin yang boleh membantu mereka dalam kehidupan. Kan? Maknanya mereka tidak memikirkan apa yang akan berlaku di Sabah secara total, dan kemajuan-kemajuan ataupun apa saja yang dibawa oleh Perdana Menteri ke Malaysia ini, bagi mereka itu bukan isu yang utama, dan mereka melihat pemimpin lokal itu lebih penting daripada pemimpin di peringkat pusat. Kan? Sebab itu kalau kita melihat Bung Mokhtar, ada ahli politik yang dah orang kata apa taraf di Nasor ni, mereka masih lagi mendapat kepercayaan rakyat di kawasan mereka. Jadi berbalik kepada Rahman Dahlan, ialah mungkin kalau setakat dia nak jadi Menteri Sabah, mungkin dia rasa tak syok lah kot kan. Bukan level dia lah kan. Kalau dia nak jadi somebody di Sabah, dia nak jawatan Ketua Menteri itu. Itu yang saya nampak lah kan. Perebutan ni, jawatan ini adalah satu misi yang utama sebagai ahli politik di Sabah kan. Dan maknanya mereka melihat kalau mereka mendapat jawatan yang paling tinggi itu, wow, terbaik lah kan. Macam-macam. Siapa tak nak jadi Ketua Menteri kan. Bung Mokhtar sendiri kata kan, Haji G dah pernah jadi, Syafiq Abdal dah pernah jadi, why not saya? Itu yang dia kata tadi tu. Dan apapun ya, tinggal lagi 2 hari untuk penamaan calon pada 15 hari bulan 11 ini, dan kita lihatlah apa dia senario satu kawasan tu, berapa banyak orang nak bertanding, berapa banyak calon-calon bebas yang akan timbul, ibarat cendawan, dan saya juga ingin melihat peranan pengundi muda Sabah, adakah mereka ini mempunyai wawasan untuk membangun Sabah. Itu yang saya kata tadi tu kan. Pengundi muda di Sabah ini, dia demografi dia itu berselerak kan. Ini macam bagi saya ialah yang dipertontonkan di dalam TikTok itu, mahasiswa ke yang begitu cakna dan carakin di Sabah itu, di Kota Kinabalu baru-baru ini, mungkinlah kot yang mereka ini nampak nak melakukan perubahan. Dari segi rasuah, mereka dah cakap banyak kali dah. Tapi akhirnya pengundi-pengundi di kawasan-kawasan, ialah demografi Sabah ini dia besar tuan-tuan. Tak tahu apa nak jadilah. Banyak orang kata apa, keputusan di Sabah ini akan akan memberi hala tuju juga kepada keputusan PRU yang ke-16 nanti.